Sekarang ni kita berada di booth Protong dalam kurungan. Guys, kita sekarang ni berada di Meetup KL tau, untuk satu event otomotif Claims 2026. Jom kita tengok apa yang menarik. Ladies and gentlemen, welcome to the press. Okay, sekarang ni kita tengah menunggu pintu masuk. Tengok, pintu masuk tutup lagi tau. Okay, akhirnya buka dah. Let's go. Okay, untuk para mereka yang tak tahu, Claims ni ada satu exhibition kereta lah. So kat sini kebanyakan brand-brand kereta diorang nak tunjukkan lah. Okay. Mostly konsep car yang terbaru dan juga pun ada kat car launching. So kita sekarang berada di booth Toyota. So tengok ni ada dua model kat sini. Okay, kalau kau tengok pada kiri booth ni nampak lah di Toyota terbaru, Toyota Yaris Cross lah. Ini dia punya khas untuk GR Sport je lah. Okay, GR Racing punya. Kalau korang datang dekat sini, korang boleh nak buat aktiviti seperti ada game lah, main game. Tengok dalam lah, ada lagi GR Corolla. Kalau korang nak sport version punya Corolla, ini dia. Ada juga kalau korang ni peminat GR, adalah merchandise dia, baju. Okay. Sini ada dia punya topi, tumbler, payung. Semua ada kat sini. Konsep car dia. Tengok konsep car dia yang terbaru. So ini konsep car Toyota yang terbaru Ni gambar gaya macam EV ataupun hybrid ke ataupun PHEV, kita tak tahu lagi. Jom lagi. Ini apa ni? So ini Toyota Kids Mobi ya. Dia katanya personal transport untuk kanak-kanak. Ini macam dia punya mini truck apa ni? Single seater driver. Agak menarik konsep ni. Siapa yang nak buat small business on the go, kira macam food truck lah. Ini antara korang boleh survey ni. Sekarang kita nak pergi ke booth Nissan pula. Jom. Nissan ni ada nak unveil satu model terbaru ni. Jom. It's my great honor to join you today. Showcase of design, performance, e-Power and X electrifying E-Force innovation. X-Trail. Continuous. Itu dia guys, Nissan X-Trail e-Power X E-Force. Sekarang ni kita berada di Nissan punya booth dan ada 3 model yang diorang tunjukkan. Di sebelah kanan saya ni, ini Nissan Kicks e-Power. Sebelah kiri saya ni pula, ini Serena e-Power, baru launch awal tahun ni. Ini belakang saya ni, ini betul-betul yang paling latest lah, Nissan X-Trail e-Power X E-Force. Similar powertrain macam Serena e-Power dan Kicks e-Power. So dia basically EV tetapi korang tak perlu cas sebab dia ada engine generator untuk cas dia punya bateri sendiri. So basically the SUV size sama macam Gen 3. So adalah sedikit pembaruan dekat dia punya screen lah. Screen dia nampaklah lebih moden sikit daripada yang model yang sebelum ini. Sama juga dekat dia punya instrument cluster sana tu pun digital lah, digital instrument cluster. Okay, itu dia unveiling Nissan X-Trail terbaru. So kita sekarang nak ke booth MG pula. Let's go. I'm very honored to be today here and to have the opportunity. Okay, ini antara kereta klasik MG lah daripada 1957. Which is even today. Ini waktu kita merdeka ni. Really demonstrate what an advanced. Warna hitam. Ni dia guys, MG ZS Hybrid Plus. RM99 ni guys nak booking MG ZS Hybrid Plus ni. Ini EV dia. The future of intelligent driving. Sekarang ni kita berada di MG punya booth dan ada banyak model dia orang launch pada ni. Tapi saya nak highlight yang inilah, ini model terbaru dia iaitu IM6. So based on dia punya spec sheet ni, dia ada 3 variant yang korang dapatkan Premium, Platinum dan Performance. So bezanya dari segi dia punya range, dari segi dia punya fast charging dan juga dia punya 0 to 100 tu ada beza lah. DC fast charging untuk dia punya variant performance dapat pergi setinggi 396 kW. Okay, nak buka dia punya boot, rasanya tekan kat sini. Cool. Paling-paling 500 liter. Nak kena check balik dia punya spec sheet. Bahagian dia punya driver seat. Okay, dia punya screen ni integrated lah. Infotainment dia ni integrated sekali dengan dia punya instrument cluster. Satu lagi screen betul-betul dekat dia punya center console sini. So ini semua korang boleh control. Dia punya drive mode. Okay, drive mode sini boleh tukar kat sini. Bagi saya dalaman dia ni nampak
unik dan lain daripada yang lain. Itu dia soft launching lah untuk MG ZX Hybrid doang. Kita akan ke booth yang seterusnya. Sekarang ni kita berada di booth Proton dalam kurungan. Sekarang ni Proton diorang nak showcase diorang punya new teknologi itu HEV. Ladies and gentlemen, to officially mark this important technology preview, may I now invite to the stage Dr. Engineer Abdul Rashid Musa. Officially launch the new HEV teknologi daripada Proton dan saya anggarkan mungkin akan digunakan latest model, probably Saga Cross. Okay, ni dah jadi King baru guys, tapi dia King SUV lah. So yang ni X70 yang Sport Edition, diorang sekarang masih ada open for order kot, tapi ada limited stock lah. Okay, sekarang kita berada di booth Proton EMAS Diorang just nak officially announce diorang punya EMAS 7 variant yang terbaru. Yang ni EMAS 7 Premium Plus. 125,000. 800 ringgit. 125,000 guys. 7,000 ringgit. 7,000. So now 1,800 ringgit. 118,000 untuk yang For the Premium Plus, EMAS lepas 7 tolak Premier, it's 7,000 rebate guys. 12,800 ringgit. And for the Beza EMAS sikit je 7 guys. Prime is Wish, ketambahan dapat ni 15. 1,800 ringgit. Oh boleh cakap ah? Kita boleh interact dengan dia lah. Cuba lambai. Okay, tengok Honda pula guys. Jom. $278,000 guys. Murah sikit lah daripada Civic Type R guys. In 3, 2, 1. Itu dia. There you go. Honda Prelude. Ladies and gentlemen, here it is, the all-new Prelude. Dan belakang untuk Prelude ni nampak seksi tau. Cantik ni. The power of dream guys. Kalau tak nak Prelude tak apa, masih lagi ada model seperti Civic, City ada. Mana lagi kat sana? Kat sana mungkin ada lagi Honda HR-V, CR-V semua. Boleh tengok datang dekat booth dia orang. Okay, itu dia review untuk Honda Prelude So sekarang ni kita nak pergi ke booth next. Sana pula, jom kita tengok. Satu SUV baru. Thank you, Farouk. Here we have, ladies and gentlemen, the smart number 1 outdoor packing unveil here at Glens 2026. Outdoor guys, atas ada railing. Let's go welcome our VIP. Okay, kita nak ke Hyundai pula guys. Let's go. Presenting to you titans of the electric automotive world, the Hyundai Ioniq 5N and the Hyundai Ioniq 6N. 5N and 6N. Photos, take those videos. TV 5N. Alright, our official photographers. Yang 6N. Alright, then come forward a little bit. We invite our VIPs to stand right in the middle, in between the two iconic cars. There we go. Beza antara dua model ni, ada punya design ni untuk yang 6N ni nampak lebih curvy sikit lah. Okay, lebih sporty. Tapi yang 5N ni nampak lebih boxy sikit lah. Okay, dah settle Hyundai. Kita sekarang berada di booth Zeekr pula. This year, we are proud to present our brand under the theme Beyond the Zeekr 009 Grand and the Zeekr 9X. Thank you. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming. Okay, yang 9X ni dia punya SUV segmen D memang besar. Nampak sangat-sangat premium. Cantik. Okay, dan untuk yang 009 ni dia punya MPV lah. Ini memang luxurious punya MPV. Untuk yang 009 Grand ni, so korang tengok dalam dia masih lagi left hand drive. Sebab ini memang daripada China lah. Seat belakang dia. Wow. Ada TV. TV guys. Korang tengok ini dalaman dia. TV besar. Okay. Oh, dengan dia punya ni. Korang boleh kontrol ada satu lagi tablet kat sini. Tapi all in Chinese lah. Okay. Ni boleh kontrol dia punya seat. Ni ventilated, massage semua ada kat sini. Sini ni ada fridge ni. Wow. Fridge. Simpan ada sunroof kat atas ni. Ada lampu
LED kat sini. Ni masa korang boleh tukar dia punya colour dia ni. Tadi kita daripada Zeekr punya booth, okay, dah settle. Sekarang ni kita berada di kita punya penaja untuk EV track day baru ni, iaitu Dongfeng guys. Kita dah try tu 07 dengan Bigo. Dan belakang tu ada model kecil dia iaitu Dongfeng Box. Lagi sebelah ada pula brand Jepun pula guys. Mazda guys, Mazda. The CX-5 is the ideal SUV for modern lifestyles. The all-new CX-5 Both Mazda pun ada dekat claims ni. Ada beberapa model lah yang diorang ada display sini. Tapi yang latest ni model yang belakang sini CX-5. Untuk yang Mazda CX-5 yang terbaru ni, nampak lah belakang dia ni, nampak ni? Ni memang beza lah. Biasa dia pakai logo, tapi untuk yang terbaru dia pakai wording saja. Dia sama macam Honda Prelude, letak Honda, letak Mazda. Selain daripada korang duduk kereta, ada sedia kat lah coffee bean. Lepas tu ada ni, koleksi Hot Wheel. Kalau peminat-peminat Hot Wheel, ni korang boleh tengok-tengok lah. Cameraman pun teracun. Baru je buka kedai ni. Aisyah. Oh, Dengki pun ada. Gue ada kitchen lah. Style lah. Belum bawah pula guys. Dia ada banyak hall tau. Untuk booth TQ Wuling So yang belakang tu model yang diorang launch lah, Bingo. Lepas tu ada ini special edition diorang deco jadi macam kucing. Tapi untuk hari ni highlight dia, ini model terbaru dia punya SUV Huajing S. Ini dia punya, bagi saya lah, ni nampak macam ala-ala X90 sikit lah, segmen D SUV. Dan juga TQ Wuling ada 7 kali Porta EV So ini minivan lah. Ini khas untuk bisnes-bisnes lah. Korang nak guna untuk courier ke. Bingo Kucing Edition. Ada deko-deko bentuk kucing. Dan kalau korang tengok dalaman pun memang menarik. Jom kita tengok. Korang tengok dalaman dia, semuanya deko kucing guys. Dengan ada kucing kat sini, kucing kat sini. Dia punya seat belt pun ada kucing kat sini. Even dia punya steering cover pun kucing. Tapi overall yang saya suka dalaman dia, nampaklah retro-ish design lah. So let's go ke GWM guys. Okay, ini dia punya MPV yang terbaru yang diorang baru launch pada awal tahun lah. So Way G9 PHEV. Antara MPV yang katakan mampu bilik lah. Dia kalau compare lah dengan MPV lain, ini antara yang termurah. Okay, kalau siapa nak try GWM hari ni, diorang pun ada test drive lah. Korang boleh register. Ladies and gentlemen, please welcome the Aura 5 HEV. Tak nampak. Sorry guys, Aura 5 HEV. With driving range of over 1,100 kilometers. Ini on paper lah, 4.4 liter per 100 km. Please welcome the Haval H7 Hy4 PHEV. An impressive 370 turbo, PS and 750 Nm torque. max combined. Rating from 0 to 100 km per hour in 6.2 seconds. Okay, untuk GWM punya booth, ada tunjuk beberapa model yang sebelum ni, tapi dua model diorang unveil pada hari ni ialah Aura 5 HEV dan satu lagi ialah Haval H7 Hy4 PHEV. Sekarang ni kita berada di booth kedua. Ada banyak dia dah akan preview, dan the famous one kat situ QVE dia kot. Tu QVE saya rasa. QVE dia. Sekarang ni kita ada buat registration sikit. Thank you Pro 2 bagi door gift. Nak beli kereta Pro 2. Okay, kita dapat goodie bag daripada Pro 2. Kita menunggu dia punya ada concept launch untuk Beza yang terbaru So ini dia punya Pigo Watch yang diorang launch pada tahun lepas. Okay. So kita tak tahulah berapa ramai user yang dah guna Pigo Watch ni. It is the unveiling of a vision that reflects our aspiration for the future of mobility. C2.
betul. The light and the effort. Nothing here is accidental. At the same time, we ask ourselves. Of the space, we can see the region inside is very airy. Itu dia unveiling dia punya konsep car untuk Pro 2 dan so guys, yang Pro 2 tadi yang diorang tunjuk tu konsep kereta sajalah, dia punya kereta konsep saja dan dia tak fully habis pun. Kita orang punya reaction macam tergamam jugalah dan kita mengharapkan lah mungkin ada sedap terbaru. Okay, dekat booth Pro 2 ni pun dia ada tunjuk sekali arus space So basically ini arus seat belakangnya dicabut. So ada ruangan yang besar untuk korang nak simpan barang. Boot space So kita buka dulunya boot, automatic. Okay, power boot. Dan seperti korang tengok, seat dia memang dah dicabut lah. So ini korang boleh tarik keluar. Sesuai lah kalau korang nak bawa barang ke. Atau mungkin korang nak jual kopi. Jual kopi kan, tepi-tepi jalan kan. Dan satu lagi, dia tunjuk sekali Pro 2 QA. Tetapi ini G Plus Edition. So basically dia macam Sport Edition lah. Ada body kit bawah tu. Okay. Dan dia ada lowered sedikit. Dan juga ada booth Jetour kat sini. So ada dua model ni. Ada T1 dengan Jetour T2. Ni kalau korang nak mencari kereta 4x4 dengan harga mampu milik, ni korang patut survey. Dan juga ada booth Xpeng kat belakang saya ni ada P7, kat sana ada X9. So banyak model yang korang boleh tengok dekat booth Xpeng ni. Kalau korang nak tengok model terbaru dia ni lah, Xpeng X9 ni, MPV dia yang terbaru. Korang tengok dalaman dia. So ini macam normal EV lah dengan screen yang besar. Di semua klasik digital. Dan dalam belakang ada captain seats. Okay. Dan juga fully massage. Dan kalau nak ke seat yang third row, korang boleh tekan ada butang ni. Nanti dia akan gerakkan ke depan. Barulah ada ruang untuk ke seat third row. Okay, Kia baru saja unveil dia punya EV terbaru ni, EV5. Dan kat belakang saya tu ialah Kia K4. Apa yang saya suka Kia K4 ni, dia punya design dia nampak very executive. Nampak macam boss-boss punya design lah. Dan juga at the same time sebabkan ianya fastback, dia nampak sporty jugalah. What you guys doing bro? Orang semua kecil. Macam budak-budak. Pada korang yang minat Pokemon, dekat Klim 2026 ni ada booth Poco, apa nama ni? Pokemon Pokopia. Ada game yang terbaru lah dekat Nintendo Switch. So kalau korang nak try main game, mungkin nak trial lah, nak try dulu suruh beli, pun datang sini. Kat sini pun ada photo booth, okay? Dengan ada beberapa Pokemon yang saya kenal lah. Ni saya tahulah Squirtle, ni Moslite ni baru kot, ni gen berapa tak tahu ni. Yang ni pun saya tak tahu. Tu apa tu? Pikachu. Pikachu. Lain nak bunyinya Tak tahu lah tu Charmander tu. Tahulah Charmander. Okay, ada satu lagi yang best kat booth Pokemon ni. Korang boleh belajar cara nak main Pokemon tadi kat game. Lepas korang dah belajar main tu, ni guys, free deck. Dia akan bagi free deck guys. Waktu ini sahaja. Sekarang ni kita dekat booth Tamiya dekat Klim 2026 ni ada juga. Dia open kalau korang nak beli model-model Tamiya, semua ada kat sini. Dan kalau korang dah ada korang punya kereta Tamiya yang tersedia, landasan pun dah ada. Boleh bawa, boleh lumba. Aku pakai phone aku juga. Macam bateri dah low je. Bateri low dah. Kat level 1 ni, lepas korang nak tengok semua booth kereta Pokemon semua kat situ, kat belah hujung sekali ni ada satu kawasan lifestyle and after market zone. Sini banyak jual apa tu, macam aksesoris kereta lah. Ni vehicle ni, tinted pun ada. Sound system, okay. Kalau korang punya kereta tak ada apa nama ni, infotainment screen, sini dia boleh provide. Okay, Soundstream. Dia pun ada jual wiper semualah. Semua sini semua macam-macam ada guys. Kat belah sini korang nak main flight simulator ada. Kat sana pun ada car simulator lah. Ni benda biasalah, lumba nak, tapi yang agak lain ni flight simulator. Pokok korang nak jadi pilot, boleh try main kat sini. Jadi guys, itulah antara booth-booth yang ada pada Klims 2026 yang berlangsung di MITEC KL lah. Tarikhnya bermula 12 Jun ini hingga ke 21 Jun. Dan tiket boleh dapatkan di link tertera. Jangan lupa to like, follow dan subscribe Sonji Chow PM.